Tunggu dululah nak simpan emas. Harga emas kan tengah mahal. Tahun 2021, harga tertinggi emas RM300 untuk 1 gram. Ramai orang tak nak beli waktu tu sebab katanya mahal. Tahun 2000, waktu harga emas sekitar RM35 per gram pun orang tak nak beli juga sebab katanya mahal juga. Sebenarnya harga emas ni sentiasa akan nampak mahal. Sampailah harga tu dah jadi sejarah. Sekarang ni kita nak beli pada harga RM35 ke ataupun RM300 per gram tu? Kalau kita rasa harga emas hari ni mahal, tuan-puan boleh tengok 2 hingga 3 tahun akan datang. Kita akan rasa menyesal. Sebab apa? Sebab kita dah tak boleh nak beli dah dengan harga hari ni. Apa yang kita dapat? Kita hanya fokus pada harga emas. Gram emas kita takkan bertambah pun. Tapi sebaliknya, jika kita fokus pada gram emas kita akan terus bertambah. Tak kisahlah harga mahal ke ataupun harga dia murah ke. Yang penting kita konsisten sahaja beli emas. 2 hingga 3 tahun akan datang, tak ada dah rasa menyesal sebab tak ada beli emas. Sebaliknya kita akan rasa menyesal sebab kita tak beli emas banyak-banyak waktu harga emas murah dulu. Bagi tuan-puan yang dah bersedia RM100 untuk mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh klik link di bio dan boleh tekan sign up untuk saya bantu sebaiknya.